apakah sebenarnya yang aku lihat itu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepadaku, sekarang kami akan memberitahu kamu, lelaki pertama yang dihempap pada kepalanya batu adalah kerana dia menerima Al-Quran, lalu menolaknya dan lalai daripada mengerjakan kefarduan solat. Dan lelaki yang dikait dari tepi mukanya hingga tembus ke tengkuknya, juga dari mata hingga tembus ke tengkuknya. Dia adalah lelaki yang keluar dari rumahnya untuk menyebarkan pendustaan ke seluruh ufuk. Okay. Manakala ramai lelaki dan perempuan yang berenang di dalam kuali, mereka adalah para penzina. Manakala lelaki yang berenang dalam sungai, lalu disumbat ke dalam mulut mereka dengan batu, mereka adalah para pemakan riba. Dan lelaki yang sangat buruk wajahnya yang di sisinya ada api dan dia mengelilinginya, dia adalah malik penjaga neraka. Dan lelaki yang tinggi taman hijau, dia adalah Ibrahim alaihissalam. Dan kanak-kanak yang mengerumuninya adalah seluruh kanak-kanak yang mati atas fitrah. Maka sebagaimana kaum muslimin bertanya, wahai Rasulullah, anak-anak orang musyrik juga termasuk? Maka Rasulullah bersabda, dan anak-anak orang musyrik juga termasuk. Dan kaum yang separuh daripada wajah mereka sungguh cantik dan separuh lagi buruk, mereka adalah kaum yang mencampur adukkan amalan soleh dan amalan buruk. Allah mengampunkan mereka.